yang tabah menghadapi cabaran, wanita yang memberi inspirasi kepada semua. Raikan kehebatan wanita di seluruh Malaysia dalam rancangan Lady Boss bersama saya, Liana Jasmine. Seawal umur 20-an, dia mampu mengembangkan perniagaannya hingga ke hari ini. Jenamanya disukai wanita-wanita di Malaysia. Saya perkenalkan tetamu kami minggu ini dalam rancangan Lady Boss. Bersama Ika Sulaiman, pengasas Sugar Scarf. Ika, jadi sekarang ni kita nak pergi mana? Okey, hari ni kita nak pergi tunjuk kawasan rumah Ika yang kita tinggal selepas Ika belajar di area Selangor. Jadi hari ni kita nak tunjuklah kawasan mana Ika tinggal. Jadi rumah yang Ika duduk dekat kawasan Shah Alam ni bukan masa Ika kecil? Bukan. Ika sebenarnya membesar kat mana? Okey, Ika membesar di luar Johor. Ika sebenarnya lahir di luar Johor. Okey. Dan membesar di Segamat. Okey, tak apa. Kita pergi dulu rumah Ika, nanti dekat sana kita borak lagi panjang. Okey. Okey, pada permulaannya sebenarnya rumah ni adalah rumah singgahan sahaja. Kita banyak berada di kedai. Okey. Dan kadang-kadang tidur di kedai juga. Tak tidur kat rumah. Tidur kat rumah sebab masa tu kita cuma ada kumpulan kita pekerja cuma sikit. Kak Ika lahir di luar dan kemudian tinggal di Segamat. Selepas Kak Ika 17 tahun kita balik ke Muar semula. Dan kita tinggal di Muar lah. Dan kita membesar kat sana. Maksudnya adik-adik tu Kak Ika nombor berapa? Semua perempuan. Semua perempuan. Kita yang tabung. Adik-adik Kak Ika kecil-kecil lagi. Jadi memang sudah pastilah kita sebagai kakak rasa tanggungjawab tu ada sebab kita yang sulung. Faham. Dia bersekolah tadika dekat hujung rumah lah, dekat Segamat. Selalunya Kak Ika akan ambil balik setiap macam akan ambil dia dari sekolah untuk balik ke rumah. Satu hari tak ada kat sekolah. Tiba-tiba Kak Ika terfikir macam mungkin dia pergi ke Petronas sebab masa tu Petronas makcik Kak Ika kerja kat Petronas tu. Jadi Betul kat situ. Tapi jalan pergi sana dia masih jalan yang besar, yang banyak lori. Tak tahu macam mana dia masa tu 6 tahun ke 5 tahun. Takutnya dia jalan kaki. Kita rasa nak nangis jugalah. Cari jumpa dia dekat situ agak macam-macam jugalah. Okey, kita sambung cerita. Kita jalan-jalan dulu kat Kak Ika. Jom. Ibu Kak Ika bekerja kerani saja. Dan bapa Kak Ika jadi tak jadi perniagaan kan. Jadi membuatkan kita rasa macam untuk berdikari tu harga tinggi lah macam tu lah. Jadi masa zaman Kak Ika belajar di tadika, Kak Ika memang suka masuk tandingan mewarna, bercerita. Sekolah rendah Kak Ika bersekolah di sekolah Temenggong Abdul Rahman, Segamat Johor. Tu tak minat lah. Tu sampai habis. Jadi jalan kaki daripada kawasan polis tu pergi ke sekolah dalam 2 km dan melalui jalan besar lah Kuala Menengah. Eka bersekolah di sekolah konvent Segamat Johor. Sekolah perempuan lah. Perempuan saja. Lelaki. Zaman sekolah menengah pun banyak kenangan sebab Eka suka berjual beli dengan kawan-kawan. Okey, sifatnya berjual beli tu daripada sekolah rendah atau sekolah menengah? Sekolah menengah. Macam tu timbul adik tu sendiri. Jadi kita jual poster macam beli majalah, jual poster ke kawan dia sendiri. Mana tulis kau untuk Kak Ika?
satu yang Kak Ika diterima di MMU mana tu? MMU ada dua. Di Melaka dan juga Cyberjaya. di Melaka. Masa tu Kak Ika ambil diploma IT. Kalau nak tahu ke mana Kak Ika sama ijazah dia, ikut kita orang. Jom. Untuk MMU Cyberjaya ni, Kak Ika ambil ijazah IT. Okey. Dekat Melaka, Kak Ika ambil diploma IT. Jadi belajar tentang IT. Kenapa Kak Ika pilih IT? Okey. Sebenarnya ada banyak kos yang Kak Ika ambil dan apply. Minta lah. Tapi yang IT ni yang diterima. Kak Ika berjumpa dengan suami Kak Ika di MMU Cyberjaya, betul? Kita berjumpa di MMU Cyberjaya. Tapi dia lain fakulti. Dia fakulti kejuruteraan. Kita berjumpa di satu event lah. Majlis. Jadi majlis tu majlis tarian kebudayaan tau. Jadi suami Kak Ika adalah salah seorang komiti, kawan komite lah macam tu. Jadi kita kena kat situ. Kita dah tahu dah di mana